Upgrade version dengan ni lagi padu tau, sebab dia tambah display macam ni dan dia tambah banyak mode cahaya. Kalau korang tengok dia punya warna ni banyak, dia boleh ubah-ubah macam ni. Yang ni lampu kepala yang korang boleh pakai bila buat kerja waktu malam. Untuk pakai lampu kepala ni selesa sebab dia punya getah mounting ni jenis lebar macam ni. Dan bahagian depan, bahagian dahi dia ni dia ada satu span yang lembut. Jadi bila korang pakai lama, bila korang letak dekat kepala, boleh adjust dia punya angle macam ni. Yang paling shock lampu ni, walaupun korang ada sebiji, tapi korang boleh guna untuk suluh benda dekat dan suluh benda jauh dekat satu sahaja. Sebab dia punya lens ni korang boleh tarik tolak macam ni, lens yang jenis teleskopik. Bila korang adjust dia punya lens ni, dia akan ubah dekat saiz cahaya. Nak suluh jauh, korang boleh pakai mode yang tu. Nak suluh dekat, korang boleh pakai mode yang ni. Dia punya lens ni boleh adjust je macam ni. Yang upgrade version tu, dia punya lampu LED dalam tu, dia boleh ubah banyak cahaya sebab dia upgrade. Dan dia tambah display macam ni. Bila bateri habis, mudah untuk korang cas. Yang lama memang susah sebab tak ada display macam ni. Bateri tu akan habis bila-bila masa je sebab korang tak tahu berapa persen bateri yang ada. Jadi kalau korang nak cari lampu kepala yang boleh gantung dekat kepala, boleh adjust dia punya saiz cahaya, boleh suluh jauh dekat sebiji lampu ni sahaja. Jenis rechargeable, korang boleh check lampu ni dekat link video. Yang model ni memang padu, yang jenis upgrade version.